Kalau tak keberatan, sudikah Encik singgah sekejap minum kopi? Sepatah kata yang dilemparkan oleh wanita di tingkat atas, dalam pakaian sukan yang basah dengan peluh, telah mengubah sepenuhnya kehidupan seorang lelaki berusia 60-an di tingkat bawah. Pada saat jari jemarinya menyentuh paha lelaki itu, naluri yang telah lama terpendam selama 30 tahun bangkit dari tidurnya. Pada pukul 2 petang yang terik, seorang lelaki dan wanita, masing-masing sudah berkeluarga, hilang akal sepenuhnya, dikuasai nafsu semata-mata, mula bergelut dengan ganas. Namun, di hujung godaan manis ini, menanti satu kejutan yang tidak terduga. Sekarang, kami akan menceritakan kisah yang suka dipercayai, yang akan membalikkan semua jangkaan anda. Sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk menekan subscribe dan like di bawah. Semuanya percuma. Haji Bakar, 65 tahun, telah bersara dari tahun lalu dan kini hidup seolah-olah dilupakan oleh dunia. Kebiasaannya bangun jam 7 pagi masih kekal, tetapi realiti bahawa dia tiada lagi tempat untuk pergi membuatnya berasa tidak berdaya. Bang, makan pagi. Isterinya, Hajah Aminah, 63 tahun, berkata sambil meletakkan pinggan nasi di meja. Dia bekerja di sebuah pasar raya besar tempatan untuk mencari rezeki, dari jam 9 pagi hingga 6 petang, kadang-kadang dengan kerja lebih masa. Terima kasih, Bakar menjawab ringkas sambil mengangkat sudu. Dahulu, waktu sarapan adalah saat yang berharga menandakan permulaan hari, tetapi kini hanya dipenuhi dengan kesunyian yang kekok. Abang hari ni nak duduk rumah lagi ke? Suara Aminah bercampur dengan rasa jengkil. Setiap kali soalan ini diajukan, Bakar tidak dapat mencari kata-kata. Entahlah, abang ingat nak pergi jalan-jalan kot. Jalan-jalan? Hari-hari jalan-jalan je. Apa yang abang buat? Tak nampak ke saya ni penat bekerja di pasar raya sampai nak patah pinggang? Saya pun ada cuba cari kerja, tapi susah leh. Cari kerja apa? Duduk jele depan TV tu. Aminah meletakkan pinggan nasinya yang separuh dimakan, minum air dan menyambung menyergah. Bersara je dah habis ke? Kat dunia ni mana ada lelaki yang bersara duduk rumah goyang kaki? Bakar menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa dan kesunyian yang dingin menyelubungi pagi itu. Aminah mengambil begnya dan menuju ke pintu utama. Kalau macam tu, saya pergi dulu. Makan tengah hari pandai-pandailah ambil sendiri. Pintu utama tertutup dengan bunyi dentuman yang bergema di dalam rumah. Bakar menghabiskan sup masak lemak cili api yang sudah suam di meja makan, sendirian. Begitulah, satu lagi hari bermula. Pukul 10 pagi, Bakar keluar berjalan-jalan di sekitar kondominium seperti biasa. Apabila pintu lift terbuka, dia melihatnya. Assalamualaikum. Itu wanita di tingkat atas. Dia kelihatan sangat muda untuk usianya. Hari ini pun dia memakai pakaian sukan. Legging hitam yang ketat di punggung, tank top kelabu, dan beg sukan yang disandang di bahu membuatnya kelihatan lebih bertenaga. Waalaikumsalam. Hari ni pun nak bersukan ke? Ya, ada kelas tenis. Encik Bakar nak jalan-jalan ke? Ya. Cuaca elok hari ni. Apabila lift tiba di tingkat bawah, dia keluar dahulu dan menoleh ke belakang. Kalau macam tu, selamat berhujung minggu. Ya, selamat jalan. Melihat belakangnya, Bakar merasakan perasaan yang pelik. Legging hitam itu menyelahkan dengan sempurna garis kakinya dan punggung yang pejal serta pinggang yang ramping jelas kelihatan. Dia tidak tahu berapa umurnya, tetapi badannya memang sungguh menarik. Bakar tanpa sedar memandang badannya dari atas ke bawah. Dia sangat berbeza daripada isterinya, Aminah, yang berperut buncit dan berbadan gempal. Wanita itu kelihatan bertenaga, yakin diri, dan yang paling penting,
Pandangan matanya memancarkan kehangatan. Bagaimana jika dia menunjukkan minat terhadapku? Fikiran yang tidak masuk akal melintas di kepalanya. Pukul 2 petang, Baka kembali ke rumah dan duduk di sofa ruang tamu, menghidupkan TV. Drama petang sedang disiarkan. Ia mengisahkan romansa pasangan muda yang terasa begitu jauh dari hidupnya. Dia memegang alat kawalan jauh, menukar saluran dan berhenti di saluran berita. Akhir-akhir ini, kemurungan dalam kalangan warga emas berusia 60 tahun ke atas semakin menjadi isu sosial yang serius. Terutama sekali, kes ini lebih serius dalam kalangan lelaki yang merasakan kehilangan peranan selepas bersara. Suara penyampai berita itu tepat menggambarkan situasi Bakar. Ya, rasa kehilangan peranan. Dia telah bekerja di bank selama lebih 30 tahun, menjalankan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga, tetapi kini semua itu telah hilang. Pukul 7 malam, Aminah pulang dari kerja. Melihat wajahnya yang penat ketika masuk ke rumah, Bakar berasa bersalah. Ketika dia duduk bersantai di rumah, isterinya berdiri sepanjang hari di pasar raya. Penat ya. Malam ni nak makan apa? Penat, tak nak buat apa-apa. Nak masak mi segera JK? Aminah menghempas badan ke sofa dan mengeluh. Abang masak mi segera untuk awak. Tak payah. Saya masak sendiri je. Dengan kata-kata Aminah, Bakar berasa seperti ditolak dengan dingin. Sejak bila hubungan suami isteri ini menjadi begini, setiap perkataan menjadi duri yang menusuk satu sama lain. Beberapa hari berlalu. Rutin Bakar masih membosankan, tetapi fikirannya terus teringat wanita di tingkat atas yang ditemuinya di lift. Badannya yang pejal dan penampilannya yang bertenaga tidak dapat keluar dari kepalanya. Pada suatu petang Khamis, Bakar sedang mengutip pakaian di balkoni. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari atas. Ia adalah seluar dalam rendam merah. Pasti jatuh dari tingkat atas. Bakar mengambil seluar dalam itu. Ia adalah renda berbunga yang diperbuat daripada sutera lembut. Ia sangat berbeza daripada seluar dalam Aminah yang longgar. Ia kelihatan mewah dan feminin. Macam mana nak pulangkan ni? Bakar berfikir sejenak. Dia boleh menyerahkannya kepada pengurusan kondominium, tetapi dia rasa tidak elok jika barang peribadi seperti itu dilihat oleh orang lain. Akhirnya, Bakar meletakkan seluar dalam itu dalam beg plastik dan naik ke tingkat atas. Dia menekan loceng dan pintu segera dibuka. Oh, Assalamualaikum. Wanita itu masih memakai pakaian sukan. Dia memakai legging kelabu yang ketat di badan, menampakkan bentuk badannya. Waalaikumsalam. Ini ada jatuh dari balkoni. Bakar menghulurkan beg plastik itu dan wajah wanita itu sedikit merah. Oh, ya Allah, maaf sangat. Mungkin terjatuh masa saya jemur, ditiup angin. Tak apa. Benda macam ni biasa berlaku. Terima kasih banyak-banyak. Kalau tak keberatan, sudikah encik minum kopi? Dengan tawarannya, Bakar berfikir sejenak. Adakah sesuai untuk dia masuk ke rumah wanita lain tanpa kehadiran isterinya? Oh, tak apa. Macam tak selesa pula. Bukan. Saya nak tunjukkan tanda terima kasih. Tak boleh ke encik luangkan masa sebentar? Atas permintaan wanita itu yang bersungguh-sungguh, Bakar akhirnya mengangguk. Kalau macam tu, saya masuk sekejap. Apabila masuk ke ruang tamu, Bakar melihat hiasan dalaman yang kemas dan bergaya. Suasana benar-benar berbeza daripada rumahnya. Pot bunga dan karya seni yang diletakkan di sana-sini menunjukkan cita rasa pemiliknya. Silakan duduk. Saya siapkan kopi. Semasa wanita itu menuju ke dapur, Bakar duduk di sofa dan melihat sekeliling.
Terdapat gambar-gambar di atas meja. Beberapa daripadanya diambil bersama seorang lelaki yang kelihatan seperti suaminya. Suami Puan tengah utstasiun ke? Ya. Dah 3 bulan utstasiun. Tak tahu bila nak balik. Dalam suara wanita itu dari dapur, ada rasa kesunyian. Tidak lama kemudian, dia keluar membawa kopi. Dia duduk di sofa, menjaga jarak yang sesuai dengan Bakar, tetapi jarak itu malah menimbulkan ketegangan yang pelik. Maaf, saya belum memperkenalkan diri dengan betul. Saya Cikgu Anita. Saya Haji Bakar. Terima kasih sekali lagi, Encik Bakar. Melihat Encik berada di rumah pada waktu kerja ni, adakah Encik dah bersara? Ya. Saya dah bekerja di bank lebih 30 tahun. Bersara tahun lepas. Oh, begitu. Mesti Encik bosan sangat duduk rumah. Anita berkata, Bakar tersenyum pahit. Dia memang sangat bosan hingga terasa seperti ingin gila. Bukan sekadar bosan, malah kosong. Oh, ya kan. Tiba-tiba tak ada kerja memang susah nak sesuaikan diri. Saya pun sama. Suami tak ada, masa saya sorang-sorang di rumah ni lama sangat. Mereka berdua terdiam seketika. Kesunyian masing-masing terasa terapung di udara. Sejak bila Puan mula belajar tenis? Sejak tahun lepas. Saya mula sebab bosan duduk rumah, tapi rupanya seronok pula. Encik Bakar pun apa kata cari hobi baru? Entahlah. Pada usia macam ni, susah nak mula benda baru. Usia bukan penghalang, Encik. Saya pun mula selepas umur 50. Semasa Anita bercerita, Bakar memerhatikan bibir wanita itu. Kelihatan lembap dan lembut. Dia cuba mengingati bila kali terakhir dia melihat bibir isterinya dengan begitu teliti, tetapi dia tidak dapat mengingatinya. Encik Bakar tak apa-apa? Muka Encik merah padam. Oh, mungkin kopi ni panas sangat. Tapi, macam mana hubungan Encik dengan isteri? Soalan Anita yang tiba-tiba membuat Bakar terkejut. Biasa-biasa je. Dah lama kahwin. Jadi jarang sangat berborak. Oh, begitu. Kami pun sama. Saya jarang berborak dengan suami sekarang. Anita sedikit membungkuk ke hadapan. Pada saat itu, leher bajunya sedikit terbuka, menampakkan tulang selangkanya. Bakar cuba mengalihkan pandangan, tetapi sukar. Nak tambah kopi? Tak. Saya kena balik sekarang. Isteri saya dah nak balik kerja. Apabila Bakar bangun, Anita juga turut bangun. Dia mengiringinya hingga ke pintu dan berkata sambil memegang tombol pintu. Terima kasih banyak-banyak hari ni, Encik Bakar. Dah tolong pulangkan seluar dalam saya dan sudi minum kopi bersama. Sama-sama. Kalau Encik bosan, bila-bila masa boleh datang. Saya pun banyak masa sendirian. Tangannya menyentuh lengan Bakar sedikit. Walaupun sekejap, sentuhan itu seperti kejutan elektrik bagi Bakar. Kalau macam tu, hati-hati. Sekembalinya ke rumah, Bakar duduk di sofa dan memikirkan semula kejadian tadi. Pandangan hangat Anita, suara lembutnya, dan sentuhan terakhir di lengannya semuanya sangat berbeza daripada isterinya. Pukul-pukul 6.30 petang, Aminah pulang dari kerja. Pergi mana tadi? Duduk rumah je. Bakar tidak menceritakan kisah tentang pergi ke tingkat atas. Dia rasa ia bukan apa-apa, tetapi entah mengapa dia keberatan untuk memberitahu. Waktu makan malam, mereka berdua makan dalam diam seperti biasa. Tetapi fikiran Bakar terus dipenuhi dengan imej Anita. Senyumannya, gerak-gerinya, dan suara kesunyiannya. Apa yang aku fikirkan sekarang ni?
Bakar bertanya kepada dirinya sendiri, tetapi tiada jawapan yang jelas. Beberapa hari berlalu. Bakar lebih kerap menggunakan lift daripada biasa. Ini kerana dia berharap dapat bertemu Anita. Tetapi mereka tidak mudah bertemu. Pada suatu petang Selasa, Bakar sedang menunggu lift. Dari pintu masuk kondominium, dia melihat Anita masuk. Oh, Assalamualaikum. Anita hari itu pun memakai pakaian sukan. Dia kelihatan baru pulang dari bermain tenis. Ada sedikit peluh di wajahnya, dan pakaian sukan itu melekat ketat pada badannya yang berbentuk seperti botol Coca-Cola. Waalaikumsalam. Baru pulang dari bersukan ke? Ya. Hari ini penat sikit. Mereka berdua menaiki lift bersama. Bau wangian Anita semerbak di ruang sempit itu. Mungkin kerana selepas bersukan, bau wanita itu terasa lebih segar. Encik Bakar, kalau ada masa, nak tak singgah sebentar ke atas untuk minum teh? Bakar teragak-agak seketika. Maaf, isteri saya dah nak balik. Sekejap je. Cuma 30 minit. Jom minum teh. Ada rasa rindu di mata Anita. Dia kelihatan seperti ingin berbual dengan seseorang kerana terlalu lama sendirian. Kalau macam tu, saya masuk sekejap. Apabila masuk ke rumah Anita, dia menuju ke dapur. Tunggu sekejap ya. Saya siapkan teh. Tidak lama kemudian, Anita keluar dari dapur dengan wajah serba salah. Oh, maaf sangat. Teh dah habis. Nak minum wain? Suami saya ada beli sebelum dia stasiun. Wain? Saya tak pandai minum arak. Jangan risau. Satu gelas tak apa kot. Semasa Anita menuangkan wain, Bakar duduk di sofa. Suasana lebih selesa daripada kali terakhir, tetapi pada masa yang sama, terasa lebih berbahaya. Jom, kita bersulang. Bersulang untuk apa? Untuk pertemuan kita. Mereka berdua menghayun gelas mereka. Rasa manis wain merebak di mulut. Selepas minum beberapa teguk wain, suasana menjadi lebih santai. Anita juga lebih banyak bercakap daripada biasa. Encik Bakar kahwin dengan isteri bila? Kira-kira 30 tahun lalu. Kahwin masa muda. Wah, lama dah tu. Puan pun dah lama kahwin ke? Kami dah 25 tahun. Tapi sekarang ni, entahlah, rasa macam dah tak ada minat antara satu sama lain. Dalam suara Anita, ada rasa kesunyian. Mungkin kerana wain, dia kelihatan lebih jujur daripada biasa. Memang ada masa macam tu. Kami pun sama. Betul ke? Tapi Encik Bakar, soalan pelik sikit. Encik dan isteri serasi diranjang ke? Soalan yang tiba-tiba membuat Bakar terkejut. Tangan yang memegang gelas wain sedikit bergetar. Kenapa tanya soalan macam tu tiba-tiba? Oh, maaf. Saya rasa saya dah mabuk sikit. Wajah Anita merah padam. Tetapi pandangan matanya serius. Tak perlu minta maaf. Sebenarnya, kami dah lama tak tidur bersama. Jawapan Bakar membuat Anita mengangguk. Kami pun. Walaupun suami ada di rumah, setahun sekali pun belum tentu. Jadi, sejujurnya, saya rasa sangat sunyi. Suara Anita bergetar. Tidak tahu sama ada kerana wain atau hatinya memang sakit. Dah 3 bulan sendirian, rasa macam nak gila. Saya tak boleh cerita benda ni kat orang lain, tapi saya rasa nak luahkan semuanya kat Encik Bakar. Pada masa itu, tangan Anita perlahan-lahan mengusap belakang tangan Bakar. Sentuhan itu hangat dan lembut. Saya pun sama.
Tak ada orang nak cerita hal macam ni. Ya kan? Kita sama-sama melalui masa sukar. Tangan Anita menggenggam tangan Bakar. Pada saat itu, jantung Bakar mula berdegup kencang. Mereka berdua saling berpandangan dalam diam seketika dan ketegangan yang pelik menyelubungi. Mungkin kerana wain atau kesunyian masing-masing, suasana semakin panas. Anita membungkukkan badannya lebih dekat. Nafasnya yang hangat menyentuh telinga Bakar. Encik Bakar, saya ni perempuan jahat. Kenapa puan cakap macam tu? Sebab saya bercakap benda-benda macam ni dengan suami orang. Tangan Anita mengusap paha Bakar dan pada saat itu, badan Bakar menjadi kaku. Encik Bakar tak selesa ke dengan saya? Ah, tak. Tak. Tetapi suara Bakar bergetar. Perasaan yang telah lama terpendam kembali hidup. Saya pun tak tahu. Kenapa saya jadi macam ni? Suara Anita juga berbeza daripada biasa. Ia lebih dalam dan lembut. Mereka berdua saling berpandangan. Wajah merah kerana wain, nafas bergetar dan jarak yang semakin dekat. Encik Bakar. Anita memanggil nama Bakar dan mendekat lagi. Bibirnya hampir menyentuh telinga Bakar. Kita tak sepatutnya buat macam ni, kan? Bakar bertanya dengan suara bergetar. Tetapi badannya sudah bertindak balas dengan jujur. Saya tak tahu. Tapi sekarang, saya cuma nak fikirkan saat ini. Tangan Anita naik dan membelai wajah Bakar. Sentuhan itu lembut dan hangat. Pada saat itu, naluri Bakar yang telah terpendam selama 30 tahun bangkit. Dia tidak dapat menahan diri lagi. Bibir mereka bersentuhan. Ia adalah ciuman yang berhati-hati dan bergetar. Perasaan teruja dan berdebar yang telah lama dilupakan menyelubungi seluruh tubuh. Anita memegang tangan Bakar dan bangun, dan mereka berdua berjalan dalam diam menuju ke bilik tidur utama. Di bilik itu, di mana cahaya matahari petang menembusi celah langsir, mereka berdua menenangkan kesunyian masing-masing. Perasaan yang telah lama dilupakan kembali hidup, dan masa mereka sendiri berlalu. Sejam kemudian, Bakar berbaring di sebelah Anita, memandang siling. Dia keliru apa yang telah dia lakukan dan apa yang harus dia lakukan sekarang. Encik menyesal? Anita bertanya perlahan. Saya tak tahu. Tapi untuk masa ini, saya sangat bahagia. Saya pun. Jam menunjuan sudah hampir pukul 6.30 petang. Aminah akan pulang tidak lama lagi. Saya betul-betul kena pergi sekarang. Bakar berkata sambil tergesa-gesa memakai pakaiannya. Encik Bakar. Ya. Apa yang berlaku hari ini, biarlah jadi rahsia kita. Bakar mengangguk. Dia tahu tanpa perlu diberitahu. Sekembalinya ke rumah, Bakar mandi di bawah air panas. Apa yang berlaku sebentar tadi terasa begitu tidak nyata, seolah-olah hanya mimpi. Tidak lama kemudian, Aminah pulang. Hari ini buat apa? Duduk rumah je, tengok TV. Bakar sekali lagi mendapati dirinya berbohong. Tetapi kali ini, ada beban yang berbeza. Sambil makan malam, fikiran Bakar terus dipenuhi dengan imej Anita. Kehangatan badannya, sentuhan lembutnya, dan masa istimewa yang mereka kongsi. Apa yang aku dah buat ni? Bakar bertanya kepada dirinya sendiri, tetapi perasaan lain lebih kuat daripada penyesalan. Ia adalah saat di mana dia dapat merasakan semula dirinya sebagai seorang lelaki yang telah lama dilupakan. Sejak keesokan harinya, rutin Bakar berubah sepenuhnya. Sebaik sahaja dia membuka mata di pagi hari, dia teringat Anita, dan apabila Aminah pergi kerja, langkahnya secara semula jadi menuju ke tingkat atas. Khamis,
Pukul 10 pagi. Bakar menekan loceng. Dia bimbang bagaimana untuk berhadapan dengannya hari ini selepas apa yang berlaku semalam, tetapi langkahnya sudah sampai di sana. Oh, Encik Bakar. Anita yang membuka pintu berpakaian kasual. Tidak ada tanda-tanda kekok sama sekali, berbeza daripada semalam. Malah dia kelihatan gembira. Saya risau Encik akan fikir pelik sebab kejadian semalam, tapi Encik datang juga. Saya pun tak tahu nak buat apa. Masuklah. Hari ini pun nak minum kopi? Kata-kata itu terdengar dengan makna yang berbeza daripada semalam. Kedua-dua mereka tahu ia bukan sekadar minum kopi. Sebaik sahaja duduk di ruang tamu, Anita mendekati Bakar. Dia lebih agresif daripada semalam. Semalam saya tak dapat tidur semalaman. Asyik teringat Encik Bakar. Saya pun. Betul ke? Syukurlah. Saya ingatkan saya seorang je rasa macam tu. Tangan Anita secara semula jadi memegang. Bagian sensitif, Bakar. Ia tidak berhati-hati seperti semalam. Hari ini kita boleh ada masa kita berdua lagi, ke? Bakar tidak teragak-agak dengan soalan Anita. Dia telah menunggu saat ini sejak semalam. Mereka berdua menuju ke bilik tidur utama sekali lagi. Lebih semula jadi daripada semalam dan lebih hangat daripada semalam. 2 hari kemudian, pada hari Sabtu, Aminah bekerja lebih masa di pasaraya. Hari ini saya balik lambat. Abang makan malam sendiri ya. Selepas Aminah pergi, Bakar segera naik ke tingkat atas. Kini, kegembiraan lebih besar daripada rasa bersalah. Hari ini isteri saya kerja lebih masa, jadi banyak masa. Bakar berkata sambil tersenyum. Kalau macam tu, kita boleh luangkan masa perlahan-lahan. Malam itu, mereka berdua makan malam bersama buat kali pertama. Pasta yang dimasak sendiri oleh Anita rasanya sangat berbeza daripada masakan Aminah. Sedap. Puan pandai masak. Sebab suami tak ada, jadi kena masak sendiri. Lama-lama pandai leh. Bestinya. Saya masak mi segera pun tak pandai. Kalau macam tu, saya boleh ajar Encik? Dari masakan yang senang-senang. Mereka berdua berbual mesra seperti pasangan kekasih. Walaupun sudah lebih 30 tahun berkahwin, perasaan ini adalah yang pertama kali. Seminggu berlalu. Bakar kini hampir setiap hari naik ke tingkat atas. Menjadi kebiasaan baginya untuk mencari Anita sebaik sahaja Aminah pergi kerja. Hari ini pun nak minum kopi? Kata-kata Anita ini telah menjadi isyarat antara mereka berdua. Ia bukan sekadar kopi, tetapi bermaksud meluangkan masa bersama. Ada hari mereka meluangkan masa di ruang tamu, ada hari di bilik mandi. Pada mulanya, ia terasa baru dan mendebarkan, tetapi lama-lama ia menjadi kebiasaan. Encik Bakar, bolehkah kita berjumpa setiap hari macam ni? Pada suatu hari, Anita bertanya dengan risau. Kenapa? Menyesal ke? Tak. Cuma risau kalau-kalau terbongkar. Kalau kita berhati-hati, tak apa. Tetapi Bakar juga semakin resah. Sebulan berlalu. Debaran dan keterujaan awal semakin berkurangan. Pertemuan dengan Anita menjadi rutin. Dan keistimewaan itu sedikit demi sedikit pudar. Hari ini macam mana? Nak cuba sesuatu yang baru? Anita mencadangkan, tetapi Bakar tidak merasakan minat yang sama seperti dahulu. Macam biasa ajalah. Encik nampak macam dah kurang minat sekarang. Dengan teguran Anita, Bakar tiada kata-kata. Memang benar. Apabila keseronokan hubungan terlarang itu hilang, semua ini terasa seperti telah menjadi tabiat. Pada suatu malam,
Semasa makan malam dengan Aminah, mereka sedang makan dalam diam seperti biasa. Apabila tiba-tiba Aminah berkata, "Abang, abang nampak lain sekarang." Muka abang berubah. Kadang-kadang nampak lebih ceria, kadang-kadang nampak termenung. Baka terkejut. Dia telah berhati-hati agar tidak terbongkar, tetapi adakah Aminah merasakan sesuatu? Mungkin sebab cuaca dah elok kot. Malam itu, Baka tidak dapat tidur. Dia berbaring di sebelah isterinya dan dia rasa pelik kerana memikirkan Anita. Sampai bila hidup macam ni boleh berterusan? Keesokan paginya, Baka naik ke tingkat atas seperti biasa. "Kenapa tak datang semalam?" Anita bertanya dengan wajah terkilan. "Cuma penat sikit. Sekarang ni kerap sangat macam tu." "Encik dah bosan dengan saya, ke?" Baka terkejut dengan soalan Anita. Dia tidak bosan, tetapi memang tidak sama seperti dahulu. "Bukan macam tu. Cuma saya terfikir adakah hidup macam ni boleh berterusan?" "Apa maksud encik?" "Saya risau kalau terbongkar dan saya rasa bersalah pada isteri." Wajah Anita menjadi tegang. "Sekarang baru encik nak cakap macam tu? Kalau dari awal encik nak macam tu, tak payah mula." "Bukan macam tu." "Jadi apa?" "Saya suka encik Bakar, sebab tu saya buat macam ni." "Sekarang encik cakap rasa terbeban, jadi saya nak buat apa?" Suara Anita meninggi. Ini adalah kali pertama dia melihatnya begitu. "Cik Anita, bertenang." "Bertenang? Kita dah ada hubungan macam ni lebih sebulan, dan encik baru sekarang nak cakap macam tu?" Baka tidak tahu bagaimana untuk menjawab. Kata-kata Anita ada benarnya. "Saya pun keliru. Boleh tak kita ambil sedikit masa?" "Masa? Berapa lama?" "Beberapa hari. Saya nak susun fikiran." Anita memandang Baka seketika, kemudian mengeluh. "Baiklah. Tapi jangan biarkan saya tunggu terlalu lama." Sekembalinya ke rumah, Baka duduk di sofa dan tenggelam dalam fikiran yang mendalam. Sebulan yang lalu dia tidak menyangka akan serumit ini, dan sekarang dia tidak tahu ke mana arah tujuannya. Teruskan hubungan dengan Anita? Atau putuskan? Baka tidak dapat mencari jawapan. Namun satu perkara yang pasti. Jika situasi ini berterusan, suatu hari nanti pasti akan timbul masalah besar. Selama 3 hari, Baka tidak naik ke tingkat atas. Beberapa mesej dari Anita datang, tetapi dia tidak membalas. Dia memerlukan masa untuk menenangkan fikirannya yang keliru. Pada suatu petang, pukul 2 petang, telefon bimbit Baka berdering. "Hello? Ini Encik Haji Bakar K. Saya Puan Maria, pengurus dari Pasar Raya Mega." Ia adalah panggilan dari Pasar Raya tempat Aminah bekerja. Dia mempunyai firasat buruk. "Ya, betul." "Ada apa, ya?" "Isteri encik cedera pinggang semasa bekerja dan telah dihantar ke hospital." Dia berada di bilik kecemasan Hospital Sultanah Aminah sekarang. Baka segera menaiki teksi ke hospital. Hatinya berdebar. Semasa dia sibuk memikirkan Anita, isterinya mengalami musibah. Tiba di bilik kecemasan, Aminah terbaring di katil. Wajahnya pucat dan kelihatan sakit. "Sayang, tak apa-apa?" "Apa yang berlaku?" "Terseliur pinggang." "Masa angkat barang." Doktor datang dan menjelaskan. Tidak perlu pembedahan, tetapi perlu rawatan selama 2 minggu di wad. 2 minggu? Ya. Perlu berehat sepenuhnya. Kalau bergerak, boleh jadi lebih teruk. Selepas Aminah dipindahkan ke wad, Baka duduk di kerusi di sebelah katil.
Isterinya yang memakai baju hospital putih kelihatan asing baginya. Maaf. Saya sepatutnya lebih berhati-hati, Aminah berkata dengan suara lemah. Ia sangat berbeza daripada Aminah yang biasanya kuat. Apa yang awak cakap ni? Sakit bukan salah awak. Bakar memegang tangan Aminah. Tangan yang kasar dan berkedut. Pasti jadi begini kerana bekerja setiap hari di pasar raya. Awak pun susah payah. Apa yang awak cakap ni? Kita suami isteri, kan? Malam itu, Bakar bermalam di hospital. Melihat Aminah yang asyik berpusing setiap kali sakit, dia memikirkan apa yang telah dia lakukan sepanjang sebulan yang lalu. Sekitar jam 3 pagi, Aminah bangun dan meminta air. Bakar menghulurkan cawan dan Aminah berkata, "Abang nampak ceria sangat sekarang." "Oh, ya ke?" "Ya. Saya fikir ada perkara baik yang berlaku." Hati Bakar tersentak. Isterinya, walaupun dalam kesakitan, masih memikirkannya. Mungkin sebab cuaca dah elok kot. Mungkin. Tapi saya gembira tengok abang ceria. Aminah tertidur semula dan Bakar memandang keluar tingkap. Udara subuh terasa dingin. Keesokan paginya, Bakar singgah di rumah untuk mengemas pakaian dalam, tuala dan kelengkapan peribadi Aminah ke dalam beg. Pada masa itu, telefon bimbitnya menerima mesej. Dari Anita. "Betul tak nak datang? Saya tunggu ni." Bakar teragak-agak seketika, kemudian membalas. "Isteri saya di hospital sekarang. Saya tak dapat datang buat sementara waktu." "Oh, ya Allah, kenapa? Sakit teruk ke?" "Slip diska pinggang. Perlu 2 minggu di ward." "Kalau macam tu, 2 minggu tak boleh jumpa ke?" Bakar tidak membalas. Kini, isterinya lebih penting daripada Anita. Apabila dia kembali ke hospital, Aminah sudah bangun. "Terima kasih. Dah bawakan barang-barang." "Biasa je. Apa yang nak diucapkan terima kasih. Tapi berapa pula bil hospital nanti?" "Jangan risau. Ada insurans. Tapi saya tak dapat bekerja, jadi pendapatan akan banyak berkurangan." Bakar berasa sakit hati melihat Aminah risau. Dia sibuk meluangkan masa dengan Anita, sedangkan isterinya bekerja hingga sakit untuk memikirkan perbelanjaan rumah. "Jangan risau pasal tu. Saya akan cari kerja apa-apa pun untuk cari duit." "Abang nak buat apa?" Aminah kelihatan terkejut. "Saya akan cari kerja sambilan." "Abang ni, umur 65 tahun nak kerja sambilan apa? Duduk rumah jele?" "Tak. Saya pun kena buat sesuatu." Malam itu, semasa Aminah tidur, Bakar turun ke lobi hospital. Dia memeriksa telefon bimbitnya dan mendapati beberapa panggilan tidak dijawab dari Anita. "Encik Bakar, kenapa tak jawab telefon?" "Saya di hospital." "Keadaan isteri macam mana?" "Dah okey. Tapi kena tinggal beberapa hari lagi." "Kalau macam tu, encik tinggal sorang-sorang di rumah?" "Ya." "Kalau macam tu, nak tak saya turun melawat?" Bakar teragak-agak seketika. Dahulu, dia pasti akan bersetuju dengan gembira, tetapi sekarang dia tidak merasakan hal itu. "Hari ini saya penat. Kita jumpa esoklah." "Betul ke? Saya rindu sangat." "Cik Anita, maaf, tapi sekarang kepala saya berserabut dengan hal isteri." Anita terdiam seketika, kemudian berkata, "Baiklah. Tapi jangan biarkan saya tunggu terlalu lama." Selepas meletakkan telefon, Bakar kembali ke wad. Aminah masih tidur.
Dia duduk di sebelah katil dan melihat wajahnya dengan teliti. Wajah Aminah, 63 tahun, dipenuhi dengan kesan usia. Kedutan di sudut mata, kulit yang kasar, rambut yang beruban. Tetapi, entah mengapa, hari ini wajah itu kelihatan cantik. Sejak bila dia tidak lagi memandang wanita ini dengan betul, setelah lebih 30 tahun hidup bersama? Sejak bila dia kehilangan rasa syukur? Apabila Bakar perlahan-lahan memegang tangan Aminah, Aminah membuka matanya. Abang dah bangun ke? Ya. Buat apa? Cuma rasa bersyukur. Bersyukur apa? Dah 30 tahun susah payahkan. Aminah menunjukkan wajah pelik. Kenapa tiba-tiba macam ni? Abang pun sakit ke? Tak. Cuma terfikir banyak benda yang saya patut syukuri tentang awak. Air mata Aminah bergenang di matanya. Orang pelik. Kenapa buat orang menangis? Tetapi dia juga memegang erat tangan Bakar. Ia adalah kehangatan yang telah lama tidak dirasai. Pada saat itu, Bakar sedar. Dia sedang mencari keselesaan di tempat yang salah, sedangkan orang yang benar-benar penting dan menyayanginya, yang merisaukan dirinya, adalah wanita yang terbaring di katil hospital ini. Seminggu selepas Aminah dimasukkan ke wad. Sepanjang tempoh itu, Bakar ulang-alik hospital dan rumah, menjaga isterinya. Anita ada menghubungi beberapa kali, tetapi dia hanya membalas ringkas. Masih di hospital. Bila puan keluar? Kena tunggu sikit lagi. Hubungan Anita semakin berkurangan. Dia mungkin sudah faham. Khamis pagi, doktor yang merawat membawa berita baik. Puan dah banyak pulih. Mungkin boleh discharge esok. Betul ke? Aminah gembira. Dia berasa sesak dengan kehidupan hospital. Namun, di rumah pun perlu berehat sepenuhnya selama 2 minggu. Jangan angkat benda berat atau berdiri lama. Ya, baiklah. Bakar memimpin Aminah masuk ke dalam rumah. Dia meletakkannya di sofa dan meletakkan bantal di belakangnya. Terima kasih. Tak sangka abang pandai jaga saya teliti macam ni. Memang selalu macam ni. Awak je tak tahu. Aminah tersenyum. Itu adalah ekspresi ceria yang telah lama tidak dilihat. Nak makan tengah hari apa? Saya nak makan sup tom yam. Dah lama makan makanan hospital, rindu masakan rumah. Bakar pergi ke dapur. Memasak sup tom yam bukanlah masalah baginya. Apabila dia menghidangkan makan tengah hari di hadapan Aminah, dia terkejut. Wah, nampak sedap dari sangkaan. Cubalah rasa. Aminah menyudu sedikit dan mengangguk. Sedap betul. Abang ni ada bakat memasak rupanya. Lepas ni abang akan kerap masakan untuk awak. Betul ke? Sampai saya sembuh je ke? Tak. Lepas ni pun akan terus. Aminah menunjukkan wajah terkejut. Kenapa tiba-tiba macam ni? Ada apa-apa jadi ke? Bakar teragak-agak seketika. Patutkah dia menceritakan apa yang berlaku sepanjang sebulan yang lalu? Tetapi akhirnya dia memutuskan untuk tidak memberitahu. Sebaliknya dia memberikan jawapan lain. Semasa awak sakit, saya terfikir, selama ni saya terlalu bergantung pada awak. Jangan cakap macam tu. Kita ada peranan masing-masing. Tak. Lepas ni, kita buat kerja rumah sama-sama. Petang itu, semasa Aminah tidur siang, Bakar keluar ke balkoni untuk mengutip pakaian. Tiba-tiba dia teringat kejadian seluar dalam Anita jatuh sebulan yang lalu. Skim permulaan segalanya. Sekarang baru terfikir, adakah kejadian itu kebetulan?
Mungkin Anita sengaja menjatuhkannya? Tetapi kini, semua itu tidak penting lagi. Waktu makan malam, Baka memasak kari ayam. Ia adalah makanan kegemaran Aminah. Wah, baunya sedapnya. Makan banyak-banyak. Kena kuat. Abang pun makan banyak-banyak. Abang dah susah payah dihospitalkan. Mereka berdua makan dalam suasana mesra yang telah lama tidak dirasai. Perbualan mereka juga lebih banyak daripada dahulu. Saya rasa saya cepat sembuh sebab abang. Apa yang awak cakap ni? Betul. Setiap hari datang ke hospital, jaga saya, pegang tangan saya. Saya tak sangka abang boleh semesra ini. Mansur berasa bersalah. Dia sibuk memikirkan wanita lain ketika sepatutnya menjaga isterinya. Lepas ni saya akan buat lebih baik. Kenapa tiba-tiba? Betul tak ada apa-apa jadi? Ya, tak ada apa-apa. Cuma saya sedar semula betapa berharganya awak. Air mata Aminah bergenang lagi. Orang pelik. Dah tua-tuan ni makin sensitif. Tetapi dia juga kelihatan bahagia. Malam itu, Baka tidur lena setelah sekian lama. Hatinya yang gelisah selama sebulan yang lalu akhirnya berasa tenang. Keesokan paginya, Mansur sedang menyiapkan sarapan apabila loceng pintu berbunyi. Dia memeriksa siapa dan mendapati Anita. Baka teragak-agak seketika, tetapi akhirnya membuka pintu. Encik Bakar, Puan Aminah dah keluar hospital semalam, kan? Keadaan isteri encik macam mana? Dah banyak pulih. Syukurlah. Kalau macam tu, encik dah boleh luangkan masa, kan? Mata Anita memancarkan harapan. Tetapi Bakar menggelengkan kepala. Cik Anita, maaf, tapi saya rasa tak boleh lagi. Apa maksud encik? Isteri saya belum sembuh sepenuhnya. Saya perlu menjaganya. Kalau macam tu, nanti pun tak boleh ke? Bakar teragak-agak seketika, kemudian berkata dengan jujur. Sebenarnya, saya nak putuskan hubungan kita. Wajah Anita menjadi tegang. Kenapa tiba-tiba? Ada salah saya ke? Bukan macam tu. Saya dah banyak berfikir dan saya rasa hubungan macam ni tak sesuai. Sebab isteri encik ke? Sebahagiannya ya. Tapi lebih daripada itu, saya sedar apa yang saya betul-betul inginkan. Anita memandang Bakar seketika, kemudian mengeluh. Baiklah. Saya tak boleh paksa encik. Maaf. Maaf apa? Ia adalah masa yang baik. Terima kasih. Anita berbalik dan menuju ke lift. Bakar melihat belakangnya dengan perasaan yang rumit. Dia tidak menyesal, tetapi pada masa yang sama, ada rasa simpati. Dia menutup pintu dan kembali ke ruang tamu, mendapati Aminah sudah bangun. Siapa yang datang? Orang di tingkat atas. Tanya khabar tentang awak. Oh, Yaki. Baguslah jiran-jiran prihatin. Bakar kembali ke dapur dan menyelesaikan persiapan sarapan. Kini, ia benar-benar permulaan yang baru. Beberapa hari kemudian, Bakar keluar berjalan-jalan bersama Aminah. Pinggang Aminah sudah banyak pulih, jadi dia boleh berjalan perlahan. Segar betul udara ni. Ya kan? Cuaca pun elok dan saya rasa cepat sembuh sebab abang. Saya cuma buat apa yang patut. Terima kasih. Betul-betul. Aminah perlahan-lahan memegang lengan Bakar. Ia adalah sentuhan semula jadi yang telah lama tidak dirasai. Malam itu, mereka berdua menyediakan makan malam bersama. Aminah melakukan kerja yang boleh dilakukan sambil duduk
dan Mansur melakukan kerja yang perlu berdiri. Seronok pula masak sama-sama macam ni. Lepas ni kerap-keraplah kita buat. Betul ke? Betul. Selepas makan malam, Aminah melihat Bakar yang sedang mencuci pinggan. Abang ni memang dah banyak berubah sekarang. Macam mana? Lebih mesra dan tolong buat kerja rumah. Macam balik zaman pengantin baru je. Bakar tersenyum. Dah lewat, tapi jomlah kita buat yang terbaik mulai sekarang. Boleh. Saya pun nak macam tu. Malam itu, Bakar berbaring di sebelah Aminah, memandang siling. Perasaan yang sama sekali berbeza daripada sebulan yang lalu. Perasaan kompleks dan gelisah telah hilang, digantikan dengan ketenangan. Mendengar nafas Aminah yang teratur di sebelahnya, dia berfikir. Menua bersama wanita ini. Skim kehidupan yang dia benar-benar inginkan. Saudara-saudari sekalian, kadang-kadang kita hanya akan menyesal setelah kehilangan sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Mansur dapat kembali tepat pada waktunya kerana kesedaran itu. Hidangan di hadapannya sekarang, semangkuk sup masak lemak cili api yang berasap panas dan wajah isterinya yang makan dalam diam. Melihatnya, Mansur masih berfikir hari ini. Kerana wanita inilah, saya dapat hidup semula sebagai manusia. Mansur bangun dari ruang tamu dan menuju ke bilik tidur utama. Aminah tidur dengan tenang. Dia berbaring perlahan di sebelahnya dan berjanji dalam hati. Sekarang, ini benar-benar permulaan yang baru. Mari kita hidup bahagia bersama wanita ini sepanjang sisa hidup kita. Cahaya bulan menerangi dengan tenang di luar tingkap. Seolah-olah memberkati permulaan baru Mansur dan Aminah. Terima kasih kerana menonton.